Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan dengan semua tentang jenayah akhlak dalam masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahu azim. Jadi maksud daripada ayat yang telah saya bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat, yakni mematuhi dan mengikuti cara peraturan yang sopan itu. Jadi daripada ayat ini Allah berfirman kepada kita, Allah memberitahu kita tentang cara-cara dalam kita nak berziarah ke rumah orang lain. Jadi daripada adab berziarah inilah sebenarnya mengajar kita cara untuk kita bersosial dengan masyarakat di luar sana. Dan sebenarnya daripada ayat ini adanya sebab nuzul lah sebenarnya. Ada sebab nuzulnya, iaitu dikisahkan, diriwayatkan daripada Al-Farabi dan Jarir daripada Adi bin Sabit berkata, ada seorang wanita Ansar sebenarnya sebelum turunnya ayat ini, ada seorang wanita Ansar ni pergi berjumpa dengan Nabi. Jadi apabila berjumpa dengan Nabi, dia mengadu kepada Nabi tentang ada seorang yang masuk ke dalam rumahnya yang mana dia tak suka. Orang luar, sebenarnya diri dia tu bukan orang luar je, ayah dia ke anak dia ke, dia tak suka kalau diganggu. Tapi tiba-tiba ada orang lain masuk kan ke rumah dia. Jadi dia tanya Rasulullah, bagaimana saya nak buat? Daripada peristiwa itulah turunnya ayat yang saya bacakan tadi lah. Allah mengajar kita untuk meminta izin dulu, kan, tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi daripada ayat ini wajiblah kepada kita, kepada sesiapa sahaja yang nak berziarah ke rumah orang lain, mestilah meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu. Jadi antara adab ziarah yang digariskan kepada kita lah daripada ayat yang telah saya bacakan tadi sebenarnya. Yang pertama iaitu meminta izin kepada tuan rumah. Jadi meminta izin ni sebenarnya perkara yang biasa, common kan. Perkara yang biasa untuk kita bila kita pergi ke mana-mana, ke rumah orang lain ataupun ke tempat, kan, bukan rumah je, biasanya kalau dekat kalau yang bekerja nak ke pejabat ke, kan, dalam pejabat tu sendiri pun ada bilik-bilik khas yang disediakan, kan. Jadi kalau kita nak masuk dalam bilik-bilik tersebut, kita samalah, kita kena minta izin. Jadi walaupun perkara ni macam kan klise ke, common ke, tapi sebenarnya ia mengajar kita, ia memberi kesan yang sangat baik, yang sangat banyak kepada kita, iaitu mengajar kita berdisiplin, mengajar kita dalam teratur, memberi khabar yang jelas, memberi informasi yang jelas kepada orang yang nak menerima kita sebagai tetamu tersebut. Jadi perkara ni sangat-sangat diperlukanlah dalam kehidupan kita bermasyarakat. Macam yang tajuk kita lah, jenayah akhlak. Kenapa sebut jenayah? Dia macam mencabuli hak sebenarnya apabila kita masuk dalam teritori orang lain, kawasan orang lain. Jadi sebenarnya kita kena minta izin lah. Bahkan dalam rumah kita sendiri, kan, mesti ada bilik parent, mesti ada bilik ibu bapa, mesti ada bilik adik-beradik, bilik kita sendiri. So kita suka ke orang lain, macam adik ke, anak saudara ke contoh, kan, anak saudara masuk dalam bilik kita tiba-tiba, sedangkan ketika tu kita dalam bilik sedang berehat, kan, kadang-kadang aurat kita mungkin tak fully cover lah, kan, sebab kita dalam teritori kita, kan.
Jadi Islam mengajar kita sesuatu yang sangat baik, sangat halus dan sangat baik. Okey, jadi dalam adab meminta izin ketika kita masuk dalam rumah ni, dalam Al-Quran ataupun dalam ayat yang saya bacakan tadi, ada satu perkataan yang saya suka, iaitu tasta'nisu. Apa maksud tasta'nisu ni? Tasta'nisu ni kita nak mohon kemesraan, minta izin kan? Tasta'nisu ni sebenarnya nak mohon kemesraan ataupun kita nak tahu bagaimana situasi, emosi orang yang nak menerima kita dengan kita minta izin. Biasa kan kalau kita nak berziarah ke rumah orang, kita call kan, kita call tanya, Assalamualaikum, ya dekat rumah ke? Boleh ke nak datang hari ni, contoh. Itu adalah tasta'nisu. Maksud tasta'nisu, kita nak tahu khabar ataupun keadaan orang yang nak menerima tempat yang kita nak pergi ziarah tu, dia ready tak nak terima kita, dia okey tak nak terima kita. Contohlah tempat yang kita nak pergi tu, kawan kita tu dalam keadaan stres tau. Contoh dalam keadaan stres, tak tahu nak apa ni, tak tahu nak menerima kita macam mana. Contoh keadaan rumah dia lah tak sesuai kan, dalam keadaan rumahnya bersepah, ada anak kan, anak kecil bersepah ke, ataupun dekat rumah dia ketika tu dah seminggu tak tak berasap dapurnya, tak masuk dapur kan, sibuk kan. Jadi tasta'nisu ni maksudnya keadaan kita nak tahu keadaan orang yang kita nak ziarah tu okey tak nak terima kita. Contoh lagi kalau yang sensitif lagi, apabila kita nak berziarah ke rumah orang yang sakit ke, ataupun orang yang kehilangan kan, ada kematian. Jadi suasana, keadaan emosi orang yang kita nak ziarah tu macam mana. Jadi tasta'nisu. Okey, tu adab yang Islam ajar. Kita kena tasta'nisu, kita kena tahu dulu keadaan orang yang nak menerima kita tu macam mana. Jadi menurut Syed Qutb, seruan isti'nas tasta'nisu tadi adalah satu pengungkapan yang membayangkan kehalusan dan kelembutan cara meminta izin dan isyarat kesopanan ketika mengetuk pintu dan ketika melangkah masuk ke dalam rumah orang yang kita nak ziarah tu. Okey. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut bahawa menjadi satu budaya bagi orang Arab sebelum ni lah, orang Arab jahiliyah, apabila berkunjung ke rumah seseorang, mereka akan terus masuk tu keadaan jahiliyah dulu. Terus masuk ke dalam rumah tu tanpa bagi tahu apa-apa. Tahu-tahu dah ada dalam rumah, aku dah masuk. Macam tu. Orang Arab jahiliyah dahulu. Jadi bila Islam datang mengajar adab ni, itu satu yang sangat halus, yang sangat baik untuk semua orang. Bukan untuk orang Arab saja, bahkan kepada seluruh umat, kan. Jadi antara hikmah yang terkandung dalam perintah meminta izin ni adalah untuk menjaga pandangan sebenarnya. Menjaga pandangan mata dari terlihat perkara-perkara yang aib ataupun rahsia dalam rumah orang yang kita nak ziarah tu lah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, sabdanya, innama ju'ilal istizan min ajalil basar. Meminta izin itu dijadikan suatu kewajipan kerana untuk menjaga pandangan mata kita. Okey. Jadi sebenarnya rumah, satu rumah ni untuk kita, ia bagaikan penutup aurat kita sebenarnya rumah ni. Penutup aurat kita daripada apa-apa yang ada dalam rumah lah. Sebagaimana pakaian menutup badan kita, kan. Jadi apakah mudaratnya apabila tak adanya istizan, tak adanya isti'nas, kan. Jadi mudarat yang timbul jika seorang tidak meminta izin dibimbangi menimbulkan perasaan buruk tuan rumah kepada kita, kan. Siapa yang biasa yang tak minta izin ni sebenarnya? Pencuri, kan. Biasanya pencuri. Pencuri, orang nak menceroboh, kan. Silap-silap dia ingat kita ni ghost ke hantu, kan. Yang mengetuk pintu. Kok. Saya orang sebelah, buka pintu sebelah, kan. Jadi sebenarnya Islam ajar tu sesuatu yang sangat baik, cantik. Dia mengajar kita bagaimana kita nak sopan, nak berakhlak dengan orang lain. Okey, lagi
Yang kedua iaitu selain daripada meminta izin, iaitu memberi salam. Okey, sebenarnya daripada dua ni, salamlah yang terlebih utama. Okey. Jadi daripada meminta izin tu, kita disyariatkan kepada kita untuk memberi salam kepada tuan rumah dengan mengucapkan Assalamualaikum, kan? Assalamualaikum. Jadi memberi salam ni adalah syiar Islam sebenarnya. Syiar Islam dan merupakan ucapan mengundang keberkatan. Sebagaimana firman Allah SWT, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Jadi maksudnya hendaklah kamu memberi salam kepada siapa yang seperti kamu. Siapa seperti kita? Orang Islam seperti kita lah. Okay? Dia Muslim, kita Muslim. Okay. Dengan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat lagi baik. Surah An-Nur ayat 61. Jadi petunjuk Nabi juga membimbing kita tentang perkara ni. Nabi berfirman, Nabi bersabda, kamu tidak akan masuk syurga hingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling mencintai. Apakah kamu mahu jika aku tunjukkan apa cara ataupun apa perkara jika kamu kerjakan perkara itu maka kamu akan saling mencintai? Iaitu sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi salam ni sesuatu yang sangat bagus, yang sangat besarlah kepada kita seorang Islam. Jadi kedua-dua syarat ataupun kedua-dua adab yang saya sebut tadi, yang pertama minta izin, yang kedua salam. Sebenarnya salamlah yang terlebih dahulu untuk kita sebut selain daripada meminta izin. Tapi kenapa isti'zan dulu? Kerana ada isti'nas tadi. Okay, isti'nas, kita nak tahu keberadaan orang yang kita nak ziarah tu bagaimana emosinya. Jadi daripada Qais ibnu Sa'ad berkata, Rasulullah SAW telah berkunjung ke rumah kami lalu mengucapkan Assalamualaikum, tetapi saat menjawab dengan suara berbisik saja. Ni suasana hadis ni tentang salam tadi. Salam tadi. Jadi salam ni bagaimana pula? Salam ni apabila kita dah sampai ke rumah orang, ke rumah orang yang kita nak ziarah tu, kita bagi salam. Jadi Nabi SAW mengajar kita salam ni 3 kali. Jadi sunat kepada kita untuk menyebut salam 3 kali. Okay. Apabila tidak direspon, tak ada balasan daripada tuan rumah ataupun orang yang kita nak ziarah tak ada respon, tak jawab salam kita, maka disunatkan kepada kita. Ni sunat ya, untuk meninggalkan rumah tersebut. Pergilah, mungkin suasana keadaan rumah ataupun tuan rumah tu tak mengizinkan kita untuk masuk ke rumah dia hari tu ataupun ketika tu, kan. Jadi sebenarnya banyaklah yang saya baca sirah-sirahnya tentang salam dan meninggalkan rumah selepas 3 kali salam ni. Jadi daripada Qais ibnu Sa'ad ni, cerita dia ada je dalam rumah tu. Tapi apabila Rasulullah memberi salam, dia jawab dengan bisik. Rasulullah tak dengar dekat luar. Jadi 3 kali Rasulullah mengucapkan salam tersebut, tapi tidak dibalas. Maka Rasulullah pun nak beransurlah, nak pergilah, nak meninggalkan rumah dia. Maka saat ketika tu Qais bin Sa'ad pun keluar dan mengejar Rasulullah dan beritahu bahawa sebenarnya dia mendengar dan menjawab salam Rasulullah dalam keadaan berbisik, dalam keadaan suaranya perlahan, kerana nak keberkatan, keberkatan daripada salam Rasulullah tersebut. Kemudian tata cara meminta izin ni, Islam mensyariatkan salam ini mempunyai disiplin yang tersendirilah dalam perkara meminta izin ketika mengunjungi rumah seorang. Alangkah indahnya jika setiap yang kita lakukan, yang kita niatkan tu ibadah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam bab salam lagi ni, Iza ista'zana ahadukum salasan, falam yu'adzin lahu falyarji. Ni Rasulullah bersabda kepada kita, apabila kita dah minta izin atau bagi salam kepada orang, kepada tuan rumah tu sebanyak 3 kali dan belum juga diberi izin, tak jawab salam maksudnya, kan. Jadi kita perlulah
pulang. Hendaklah kamu pulang, Rasulullah kata. Okey. Lagi tentang kemudian ketukan. Okey, apabila dah kita bagi salam, apabila kita dah bagi salam, orang menjawab salam, bagaimana keadaan kita berada di luar rumah tersebut? Bagaimana? Jadi sebenarnya masyarakat Melayu ni alhamdulillah ada yang mengamalkan, ada yang kurang mengamalkan, mungkin tidak tahu kan. Jadi sebenarnya apabila kita berada di luar rumah, perkara pertama kita kena bagi salam, bukan dengan mengetuk pintu. Sebab mengetuk pintu dalam Islam ajar kita dah step yang kedua sebenarnya. Yang pertama bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali. Okey, kalau tidak beransur. Kalau masih ragu-ragu, mungkin ada lagi kita boleh mengetuk, tapi tidak boleh untuk kita mengganggu orang yang berada dalam rumah tersebut. Maka ketukan kita itulah mestilah ketukan yang tidak mengganggu. Lagi posisi berdiri kita ketika menghadap pintu rumah, kan? Jadi daripada Abdullah bin Bush, ia berkata Rasulullah SAW apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu. Itu akhlak ataupun adab yang Rasulullah ajar. Jadi apabila kita berada di luar pintu, kita tak boleh nak menghadap betul-betul ke pintu rumah orang yang kita nak ziarah tu. Tapi Rasulullah ni menghadap wajahnya, tidak menghadap wajahnya, tetapi berada di sebelah kanan ataupun kiri dan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan adab ini mestilah dilakukan sekiranya rumah yang ingin diziarah tidak mempunyai pintu atau penutup. Tetapi sekiranya yang mempunyai pintu atau langsir seperti rumah-rumah di zaman sekarang, maka tidak salah sekiranya seorang itu berdiri di hadapan pintu yang tertutup. Ini berpendapat daripada Al-Qurtubi di dalam tafsir dia lah. Jadi kalau dahulu orang Arab ni kebiasaan rumah mereka hanya berlangsirkan kain, hanya bertutupkan dengan kain, tiada pintu. Tapi sekarang kan pintu, jadi tiada salah lah daripada pendapat Al-Qurtubi lah. Tapi apa salahnya kalau amalkan sunnah kan? Jadi sunnahnya apabila kita menghadap pintu, bukan kita menghadap terus ke pintu tersebut, tapi kita berada di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu untuk menjaga aib dan maruah orang yang kita nak ziarah tersebut. Seterusnya kita tidak mengintai-intai dalam rumah. Itu juga adab, ya. Adab kita ketika berziarah tidak mengintai-intai dalam rumah. Apabila kita masuk je lah terus. Jangan ada apa dalam rumah dia, jangan. Kan? Jaga adab. Jadi itu sahajalah daripada saya untuk kali ini. Maaf atas segala kekurangan. Moga-moga bermanfaatlah ilmu yang kita sama-sama kongsi sebenarnya. Saya bukanlah orang yang mahir, orang yang pandai, tapi saya hanyalah insan biasa yang hanya mampu berkongsi sekadar apa yang ada. Wallahu alam, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.